Okey guys, selamat malam geng. So malam ni kita menajuk haruan lah geng. Menajuk haruan. Kita menggunakan anak-anak ikan geng. Ikan sepat. Kalau ada anak puyuh lagi laju lagi. So jom, tadi kita pun dah dapat. Lupa tadi geng, kita nak rekod. So jom kita tengok geng. Kokot ada yang dah sangkut. Ada yang kena ni. Ke baru nak makan. Tengok. Baru nak makan lagi. Tu nampak tu. Baru lagi. Cuma saiz dia kecil. Umpan dah mati dah kot. Tak kena ni tengok. Kecil lah saiz dia. Ni ada lagi. Ni macam ada kena ni kan. Doh. Ni kan. Saiz dia kan. Nampak tak? Mantap ni kan. Angkat geng. Saiz dia geng. Wah. Mantap geng. Tengok saiz dia geng. Padu geng. Besar ni geng. Tengok. Mantap geng. 1 kilo ada geng. 1 kilo. 1 kilo lebih, 2 kilo ni geng. Mantap geng. Ni kena geng. Tengok. Nampak tak? Kena geng. Saiz dia boleh tahan geng. Tadi kecil geng. Nanti timur tadi kecil. So ni besar sikit geng. Jom kita angkat geng. Mantap geng, saya sedih geng. Tengok tajuk yang terakhir. Macam ada pergerakan geng. Tengok. Ada geng, ada. Tapi saya